Hai, Assalamualaikum semua. Okay, so hari ni Coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak off kan. Okay, off kan semua macam contoh gambar-gambar ni semua akan masuk direct terus ke phone kita. Okay, korang tak percaya, korang tengok dia akan terus masuk ke dalam phone kita. Macam tu, nampak tak? Dia auto. Okay, dia auto. Jadi untuk mengelakkan phone kita penuh daripada gambar-gambar yang sebegini kan, dia auto download kan. So caranya adalah kena pergi ke titik 3 ni. Okey, sini. Okey. Lepas tu pergi ke setting. Okey. Lepas tu pergi ke sini, chat. Okey, pergi ke chat. Okey, dekat sini nampak tak autoplay animated media ni kan. Yang ni korang kena untick dia macam ni. Okey, kena off kan dia. Okey. Kena off kan dia. Okey. Itu sahaja. Okey. Jadi bila dah off ni korang keluar je. Macam tu. Okey, tengok chat. Okey, maksudnya kalau dia dah off dia jadi macam ni. Okey. So bila korang keluar, dia dah takkan masuk lah lagi dekat korang punya handphone. Okey. So memori pun akan tak penuh lah. Dan korang pun tak perlulah nak buang-buang gambar. Okey. So itu saja. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya. Okey. So itu saja. Bye. Assalamualaikum.